Arif tu Fikri babe. Hai, Assalamualaikum semua dan juga salam sejahtera. Selamat datang ke Borak Screen. Hari ini aku bersama dengan Syed. Hello guys, welcome back to Borak Screen. Ya, dan juga aku Arif. Aku tak kenalkan diri aku tadi. Wah, bagus hang letak priority kat aku. So Syed, hari ini kita nak buat satu video reaction. Reaction. Kita nak Oh. react. So baru-baru ni sebenarnya dekat YouTube, dekat TikTok apa semua dekat social media, ramai orang dah pergi first screening untuk cerita Libang Libu. Oh, Kau tahu ya. tak? Aku ada perasan ada orang takat gambar macam pergi dia punya screening kan? Yes, Ah. bukan gambar je tau. Ada orang buat video juga. Orang Ah. cakap kita ni memang hype apa semua kan. Okay. But yelah kita pun tak tengok lagi. Biasalah Aku pun tak pernah kita tengok baru lagi orang lagi. review. Mungkin ada cuma tak masuk FYP aku lagi lah. So Yes. excited Aku pun tak tahu cerita ni. Aku pun tak tahu sebab aku tahu cerita ni pun sebenarnya macam aku dah ternampak hari tu macam ada orang yang senaraikan filem-filem Melayu yang ada untuk tahun ni ataupun bulan-bulan terdekat ni. Adalah poster Libang Libu antara tu. Tapi aku macam tak Oh, tak expect apa-apa. tak expect apa-apa, tak tertarik sangat lah sebab mungkin Tarung, Malaikat Malam, semua dah apa cakap Betul? mencantas lah kan. Betul? Baik, baru-baru ni dia dapat tarik perhatian aku disebabkan dia orang cakap cerita ni memang komedi nice apa semua. So aku rasa tak sabar nak tengok. Right, Okay. before that jom kita tengok trailer dulu Tengok trailer baru kita borak sikit. Sudah tidak sabar. Let's see. Jom, let's go. So Libang Libu in 3, 2, 1. Yuk percaya kan? Cerita awak ni yuk. Cerita dia ni macam teman tengah terdesak tu nak guna duit. Teman pinjam sana sini tapi masih tak cukup. Itu bukan pinjam, itu menipu. Tapi bagi teman anggap itu pinjam. Oh, berak. Kamu nak tahu? Tahu apa? Kamu nak tahu keedah? Yalah, nak tahu apa? Hey, Yop tanya kamu elok-elok ni. Saya rasa saya dah jumpa pelakon yang sesuai. Kamu memang Anda memang kena dengan watak ni. Sesuai betul. Kita cari orang lain, jangan filem ni nanti. Action. Marwah Pertiwi itu yang lebih. Berlakon. Oh. Eh, Wacai. Alung boleh buat lagi lah. siapa tu? Man filem mana? Man filem. Kamu mau aku jalan sama kamu lagi? Yuk tolong Man yuk. Kamu lagi. Jangan balik lagi. Weh, Sabri Yunus. Dah kabur dah. Habis jahanam kampung kita. Eh, Datuk. Jangan sesekali Yes. biar orang luar pijak kita. Allahu Akbar. Jahat macam mana pun dia, tetap adik aku. John Bear. Lepaskan dia. Aku abang kau sana sini. Masuk tempat orang, bawa otak, bukan bawa pisau. Yuk teman. Yuk. Satu malam. Arif tu Fikri babe. Nanti ni satu malam. okey. Weh, Okey. Libang Libu Libang Libu. Weh. Okey. Weh, banyak Okey, boleh tutup. pelakon menarik-menarik ah. Gempak lah. Weh, Aku terkedu kejap. dia okey, even dalam trailer pun dah nampak dah dia punya komedi tu. Aku tak sangka Beto ada dalam cerita ni. Itu apa? Ada Beto. Ada apa? Weh, macam-macam weh. Ada Pelakon-pelakon dahsyat. Nabila Huda. Nabila Huda. Tu ada pelakon, Apa? aku lupa lah nama dia. Yang ni lah yang dalam poster utama dia tu. Apa nama dia? Amirul Effendi. Amirul Effendi. Amirul Effendi. Amirul Effendi. Itu pandai dia berlakon. Weh. Tapi selama ni macam dia kurang dapat spotlight kan. But kali ni aku nampak dia macam
first person tau. Dia nampak main character. Betul. Dia lah main character, nampak gaya. Macam nombor 2 aku nampak kat poster tu Betul Kushairi. Tapi lain dia punya apa orang cakap, Itulah dia punya vibe dia. tema yang dibawakan tu lain lah aku rasa. Dia lain dia sebab kalau kau ingat, kalau kau tahu cerita ni. Cerita apa Impisu. Ni cerita kau bukan kan? Episode tu video assignment kita. Macam ada vibe-vibe sikit lah. Ni Muhammad Khalid punya apa? Arwah Muhammad Khalid. Zombie Kampung Pisang. Hantu kat lima. Ya, zombie kampung pisang. Vibe-vibe macam tu kan. Macam kampung vibe komedi. tu. Aku perasan ada satu shot tadi tau. Shot yang dia tengah berlari muka apa. Oh. Muka dia kat kamera lepas tu dia berlari tu satu. Lepas tu pembawaan apa tema kampung tu dua. Lepas tu ketiga dia gunakan loret orang Perak tau. Yes betul. Betul. Filem Hantu kat Lima semua Perak juga. So dia macam agak nostalgic teringat dekat filem-filem Muhammad Khalid kan. Ya betul. So tapi kita tak aku tahu rasa lagi macam dia punya performance. yes. Tapi kelakar dia punya apa, dia Tapi punya ada beberapa. based on trailer tu, hang faham tak story dia sebenarnya pasal apa? Agak-agak. Okay. Pasal kerja. Aku rasa pasal kerja tu. Cari kerja. Tak tahulah, aku rasa macam ada banyak elemen dalam cerita ni. Tiba-tiba ada gangster datang lah, apalah. Itu salah satu benda. Okay, kalau kita tengok pada benda yang mungkin trailer aku tak faham sangat jujur lah. Sama-sama. So kalau kau suruh aku predict, aku rasa maybe pasal duit. Tapi tak apa lagi. Aku tak nak berteori pasal apa movie ni. Aku tak nak berteori, tapi aku enjoy tengok trailer ni sebab kelakar. Betul. Aku tercut hati tengok apa Betul Kushairi punya watak. Kan, like dia lain sikit kat sini. Jarang nampak. Dia macam Zul Arifin yang bawa watak komedi. Dulu lah masa zaman Zombie Kampung Pisang kan. Sekarang ni dia dah familiar sikit lah dengan watak komedi tu kan. Tapi sekarang ni Betul Kushairi pula masuk ke kancah watak komedi ni. So kita tengoklah macam menarik lah. Tak sabar. Lambakan pelakon yang apa orang cakap boleh katakan A-class juga dalam pelakon dia ramai lah. Aku perasan tadi. Ramai Daripada isteri Johan ada. Apa tu ya, abang John Bear ML Studio ada. Kalau hang perasan Nabila Huda. Lepas tu ada pelakon yang rambut kerinting. Rambut kerinting daripada cerita Mikael yang jadi doktor tu. Lepas tu apa? Fikri Ibrahim. Datuk Ibrahim. Datuk lama Yusof. Datuk Yusof Aslam dia tadi. Fikri Ibrahim lama aku tak. Dia jadi dia macam jadi karakter Bangla. Sumpah. Pecah perut lah tengok dia pegang watak tu. Aku tak sabar tengok. Keluar bila? Tak tahu. Aku rasa dalam minggu ni. Minggu ni Minggu ni aku rasa keluar. Khamis. Apa 23 22 April. Libang libur. Maksudnya 23 April. 23 April Yeah. Okay. So nampak gaya kita tak boleh nak tengok sekali ni, but okay. Kita akan tengok asing. Nampak gaya dia. Damn son. Tak apalah nak buat macam mana. Cerita ni kena tengok juga ni. Dia aku dapat rasakan dia akan memberikan satu persepsi yang fresh dalam kita punya industri filem. Mungkin kita dah lama tak dapat after so long. Okay, after long time kita dah lama tak disajikan dengan filem komedi yang gaya-gaya kampung macam ni kan. Aku pun kalau kau tahu Arwah Ahmad Khalid punya movie kan, tu antara favourite aku lah. Aku boleh tengok banyak kali tau cerita Zombie Kampung Pisang. Dia evergreen. Dia evergreen, dia best gila cerita dia tak. And aku harap cerita Limang Limu ni tak flop lah. Betul lah. Tapi tengok trailer ni aku ada expectation yang aku tak nak letak expectation yang tinggi. Tak berani lah. Tapi disebabkan trailer pun dah okey. So macam aku tak boleh nak tipu diri lah.
tak boleh tipu diri lah. Kan? Tak, So, dia trailer dia berjaya jual. tu. Hmm. Macam mana kita tak boleh, macam mana kita tak perasan ni pasal movie ni? Tak tahu, tapi dia tak tahu. Tak keluar air lalu. Sekarang kita dah perasan Kan? Dia macam tak perasan tau. Tiba-tiba muncul. Lambat kita perasan. Tiba-tiba muncul. Tak buat homework kita ni. Aduh. Okay. Apa pun. Okay. Nampak gaya. Aku akan pergi tengok juga cerita Limau Lipu ni. So kau nanti akan tengok dekat Ya. Tengoklah kat mana, panggung mana. Alright. So itu je. Silakan Aku Syed. rasa tak sabar. Kalau hampa rasa tak sabar, apa yang aku cakap ni? Maksud aku Apa pun rasa tak sabar. Apa kata hampa pun sama-sama tak sabar dengan kami. Dengan subscribe. Aku sebenarnya aku nak cakap, nak suruh daripada tengok ni komen. Apa punya pendapat pasal trailer ni, maksud aku. Sebab bagi aku trailer dia sangat-sangat menjual. So dia berjaya menarik perhatian lah. So aku rasa kita tunggu je nanti ada rezeki kita akan buat review lepas kita tengok filem ni. So apa-apa pun jangan lupa untuk support channel Borak Screen di YouTube. Boleh subscribe dan kami akan letakkan all our social media dekat description. So hampa boleh follow dekat TikTok dan juga Instagram. And subscribe dan follow. Okay. Alright. So macam-macam lah. Okay guys, so itu saja. Thank you for watching. Jumpa anda di lain video. Bye bye guys. Assalamualaikum.